Hai, Assalamualaikum. Ramai yang nampak kejayaan Khairul Aming hari ini. Macam-macam komen dia beri. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi tak adil lah kalau kita lihat Khairul Aming sekarang sahaja. Kita kena lihat bagaimana dia bermula. I'm pleased to announce ini adalah sale 1 juta terpanjang. Ini kisah kejayaan Khairul Aming. Dia bukan artis, dia bukan anak orang kaya dan dia tak ada kabel besar. Dia bermula dengan apa? Dia mula dengan telefon biasa je. Resepi ringkas, ayat mudah faham, video tak berapa fancy tapi orang faham dan orang boleh buat apa yang dia cuba kongsi. Poin yang paling penting, dia tak kejar viral tapi dia kejar konsistensi bertahun-tahun. Beratus-ratus video dia buat, dia upload sebelum orang kenal nama dia. Yang pasti kita faham satu benda yang ramai yang tak faham, iaitu beri nilai dulu, jangan jual produk. Konten dia beri manfaat, bukan tekan-tekan orang asyik nak beli. Bila orang dah start percaya, right, barulah dia keluarkan produk. Dia create trust dahulu. Hasilnya lepas ada trust, dia keluarkan produk, apa jadi? Produk dia sold out, server crash. Bukan sebab iklan dia mahal, tapi sebab orang percaya. Kalau hari ini anda rasa kecil, anda rasa tak cukup hebat, ingat satu perkara, Khairul Aming juga bermula tanpa sesiapa kenal. Yang bezakan dia dengan orang lain, bezakan dia dengan kita, bukan bakat tapi konsistensi. Buat walaupun tak ada orang tengok, buat walaupun tak viral, dia terus buat walaupun tak ada orang nak puji. Sebab satu hari nanti orang lain pula akan cakap, wow, hebatnya dia tu, macam mana dia boleh berjaya? Akademi Dr. Aizul Amar, pelajaran